Hai guys, welcome back to my channel. Hari ni saya nak bawa korang pergi ke Payang Hill. Sekarang kita nak pergi. Jom kita hiking sama-sama. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat ke Payang Hill. Sekarang kita nak panjat. Kak, kejap belum. Kak, belum tak kasut kak. Kak. Ha. Tak lupa pakai lupa bawa kasut. Okey korang, kita ada dua jalan. Jalan sini dia tinggi sikit, dia pacak. Yang kat sini dia tak ada tinggi sangat, dia lurus je. Sebab maklum saya tak pakai kasut. Jadi kita kena maklum, kakak kena ikut maklum, ikut jalan yang biasa. Jom. Okay. Let's go. Korang patutnya kita nak panjat apa? Yang tempat susah tadi, tapi Jalan pacak. Ada jalan pacak. Tapi sebabkan maklum saya tak pakai kasut, jadi kita kena pergi jalan yang senang ya. Yang biasa, taklah senang pun. Yang biasa. Susah juga tapi tak adalah pacak sangat. Okey sahaja. Wah. Jom. Kak Ina ikut jalan tinggi. Okey. Ha? Kakak kalau ikut dia orang, Kita dah berpecah ya guys. berapa kalori? Kita dah berpecah. Ha? Berpecah. Ha, betul. Betul tak? Kak Ena dengan Pak Long pergi atas. Okey. Mak Long dengan saya pergi bawah. Kasut maklum licin. Itu tak boleh atas. Maklum suruh kakak pakai kasut, maklum sendiri terlupa bawa kasut. Aduh. Takut kalau maklum naik atas tu menggelongsor. Okay, kak pergi dulu, maklum ambil. Hati-hati. Kak, lambai kak. Kak, lambai. Go.
Ui. Kasut Mak Long licin. Ha? Korang, sekarang kita dah makin jauh dan kita makin lagi pacak dah tinggi dah. Kau nak tengok Ada bawah gaung. tu. Memang takutlah. Ini memang tempat Cina guys. Tak. So, jom kita teruskan So, jom kita teruskan perjalanan kita. Jom. Tengah. Supaya kita boleh beriadah. Jom. Lepas tu Bukit Sikai kan? Saya buka ni. 3 lah. Elok Mak Long tunggu sini. Mak Long ambil gambar kakak dulu. Okay, go. Perlahan. Mak Long tengok dulu. Okay. Hati-hati. Dia slow je tau. Macam. Elok kak. Pegang tali. Go kakak. Go. Hati-hati. Kakak. Lambai. Boleh tak kak? Okay, go. Okay, go kakak. Wah, sikit lagi kakak. Sikit lagi. Go kakak. Sikit lagi. Woo, yeay. Ini adalah laluan kakak Melati naik tadi. Dan dia berjaya sampai. Hei Melati.